Jadi orang Terengganu pun duk kaji siapa ni dekat ni. Nur Arfa ni. Sebabnya dalam mindset ya ingatkan Nur Arfa ni macam orang luar tak boleh mari lah. Rupanya siap kita boleh beli lagi ni, tengok ni. Ya beli kain batik, kain sarung kita beli. Rupanya sini antara tempat yang pelancong kena mari. Sebab sini boleh beli buah tangan, nak beli kain batik, nak beli kain sutera, kain sarung, ada sini. Selagi anak ayah di sini boleh juga ni rasai cara buat kain batik. Boleh buat sendiri ikut cara awak nak. Okey, boleh buat sini tengok ni. Dia ada sedia meja. Biasa orang luar lah mari, orang Terengganu. Orang Terengganu payah nak nampak ni ya ni hari ni. Mujur ni mari ni. Kau tak tahu pun sini ada ni. Tengok tu. Anak-anak boleh buat ni. Mak Saleh ada ni. Ya ni macam Mak Saleh dah nak mari sini hari ni. Tengok dia buat comel tu. Tengok comel tu. Comel dia buat. Pandai sungguh ni. Ambil lah gambar je tak. Video je tak. Ambil video saya tak. Tengok ni. Ni. Ni orang mana ni? Daripada Seremban. Seremban. Orang Seremban mari. Suka kakak buat? Suka buat? Ni kakak ke buat ni? Boleh pakai apa ni?